Enough is enough lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke DDZ Channel. Untuk hari ni aku nak buat review filem Final Destination Bloodlines. Let's go. Final Destination Bloodline ni adalah sebuah filem horror thriller. Dia sebenarnya adalah filem ke-6 dalam the whole Final Destination punya franchise. The last film, iaitu filem kelima, telah keluar pada tahun 2011, hampir 13-14 tahun yang lepas lah. Backstory filem ni berlaku pada tahun 1950-an macam tu, di mana ada sekumpulan pengunjung satu menara tinjau ni, macam KL Tower tu. Diorang mati beramai-ramai sebab menara tu runtuh. Tapi in true to Final Destination punya style, ada seorang perempuan ni, dia mendapat premonition, firasat lah benda tu akan berlaku dulu. So and then they come back to reality, they warn everybody. So bila they warn everybody, semua orang berjaya melarikan diri lah, dan mereka semua selamat dan menara tu tak jadi runtuh. So in other words, that semua orang-orang pengunjung tu, which is ramai gila, telah cheat death lah. Cheat death. So basically memang typical Final Destination punya storyline lah. Dari segi sinopsisnya pula, fast forward to current date, ada seorang perempuan ni bernama Stephanie Reyes. Dia telah mengalami satu mimpi, di mana mimpi dia ni sama macam yang Iris punya firasat tadi, berkenaan dengan kejadian orang ramai mati sebab menara runtuh tu lah. Tapi dia mengalaminya dari segi mimpi. Jadi it turns out that sebenarnya Stephanie ni adalah cucu kepada Iris. So bila dia tahu pasal benda ni, dia pergilah berjumpa dengan Iris, di mana Iris bagi tahu dia yang sebenarnya dia mewarisi Iris punya kelebihan untuk mendapat firasat pasal kejadian mati sebelum dia berlaku, dan sebenarnya death sedang memburu seluruh ahli keluarga dia. So berjayakah Stephanie dia melindungi keluarga dia? Boleh tak dia orang ni semua cheat death lagi sekali? So korang kena tengoklah filem ni dekat wayang. Dari segi pace filem ni, aku boleh katakan filem ni dia punya pace laju dan penuh dengan adegan terkejut ataupun jump scare. Dia punya sekuen pun agak tersusun dan teratur, menjadikan filem ni easy to follow lah. Tambah pula dia punya jalan cerita pun quite straightforward je. So aku boleh katakan filem ni tak boring lah untuk kita tengok dari mula sampai habis. Dari segi jalan cerita dan plot filem ni, dia sebenarnya sama je macam filem-filem Final Destination sebelum ni. So kalau korang adalah first time penonton untuk filem ni, so korang takkan rasa ketinggalan lah. Sebab dia punya jalan cerita sama je untuk setiap filem Final Destination sebelum ni. Dia macam tak ada, apa orang kata, tak ada perbezaan lah. So kalau dah jalan cerita sama, plot cerita sama kan, even dia punya adegan pun sama. So kalau semua dah sama, apa nak pergi tengok, betul tak? Kan? Sebab macam kita dah boleh agak lah dia punya ending macam mana, plot macam mana kan. So apa nak tengok? Yes, tidak dinafikan, memang dah banyak filem Final Destination dikeluarkan dalam franchise ni. Even filem ni adalah filem yang ke-6. Tapi kalau korang rasa macam enough is enough lah, kan? Korang nak closure untuk franchise filem ni, dan juga korang macam nak memerlukan satu penjelasan pasal apa sebenarnya yang di sebalik cerita Final Destination ni, dan korang kena tengok filem ni. Sebab aku boleh katakan filem ni adalah the mother of all Final Destination punya filem tau. Kenapa aku cakap macam tu kan? So korang kena tengok sendiri lah kat wayang. Cuma aku boleh katakan that filem ni adalah pengikat kepada semua filem-filem Final Destination yang sebelum ni. Dan dia juga filem ni dia banyak memberikan pencerahan kepada aku.
So banyak persoalan yang aku ada pasal filem-filem Final Destination ni daripada mula part 1 dulu sampailah yang part 5. So banyak persoalan yang aku nak tahu. Filem ni dia akhirnya memberikan jawapan tau. Antara soalan-soalan aku pasal filem ni adalah, pertama sekali, macam mana orang ataupun the main character tu dia boleh dapat the ability untuk dapat firasat tu. Okay, yang tu memang tak ada explanation. Dalam filem ni pun dia still lagi tak ceritakan macam mana seseorang tu boleh ada ability tu. But filem ni dia bagi jawapan kepada aku dari segi kenapa setiap episod filem Final Destination ni ada je orang yang ada that ability. Dan juga kenapa karakter between filem ni diorang tak relate to each other. Walaupun diorang ada, setiap episod ada je orang ada ability, tapi diorang tak relate to each other. So dalam filem ni dia explainkan pasal benda tu lah. Apa yang aku boleh katakan, aku boleh rasakan filem ni dia both prequel, sequel dan juga finale kepada the whole Final Destination punya franchise. And that alone is the reason why korang kena tengok filem ni. Dengan horror dan trailer filem ni, well, basically samalah macam aku cakap tadi, sebab dia punya jalan cerita pun sama. Tapi apa yang membuatkan aku excited untuk tengok adalah cara orang tu mati. Sebab setiap episod, setiap filem dia punya cara mati tu lain-lain lah. Cuma aku puas hati sebab dalam filem kali ni dia punya adegan horror tu dan juga cara dia mati tu memang lebih ganas, lebih gore dan lebih realistik. So aku rasa that is the orang kata apa, dia punya strong point of this movie lah. Which is why aku rasa why this film memang tak sesuai untuk tontonan kanak-kanak bawah umur. So korang jangan bawa tau budak-budak kecil tengok filem ni. Dari segi barisan pelakon filem ni, aku rasa mostly aku tak kenal. Dan aku pun tak sure sama ada mereka ni adalah pelakon baru ke pelakon lama lah. Tapi apa yang penting, dia punya lakonan menjadi dan bagi aku menghiburkan. Dan sama seperti filem-filem sebelum ni, karakter-karakter dalam filem ni memang tak ada kena-mena dengan karakter mana-mana karakter dalam filem Final Destination sebelum ni. Dan finally aku tahu kenapa. Sebab filem ni dia dah explain kan. So kalau korang nak tahu kenapa, korang kena tonton jugalah. Walaupun macam tu, ada satu karakter ni yang dia keep on returning. Dalam filem ni pun dia ada. Korang teka siapa? Tak lain tak bukan yang Mamat Undertaker tu lah, lakonan Tony Todd. So bercakap pasal karakter dia ni, finally aku tahu, ataupun finally cerita ni dia explain macam mana Tony Todd ni ataupun dia Undertaker ni, dia boleh tahu pasal death ni, and then macam mana orang cheat death, dan macam mana death ni dia kejar mangsa-mangsa dia, dan juga macam mana dia boleh kenal semua mangsa yang datang berjumpa dia dulu sebelum dia mati lah. So semua tu akan di-explain dalam filem ni. Sadly, Tony Todd dia dah pass away in November 2024, dan filem ni dia pay tribute lah tu dia punya career lah. So overall aku boleh katakan aku enjoy lah tonton filem ni, sebab bukan saja sebab adegan horror dan trailer dia, itu pun best, tapi moreover dia bagi aku satu closure lah. Finally aku boleh tutup chapter hidup aku untuk franchise filem Final Destination ni. Dan sebabkan dia punya penjelasan tu, dia memberikan aku satu kepuasan lah. Dan sebab itu aku boleh bagi rating filem ni 7/10. Kenapa 7/10? Sebab although dia it's a good movie, entertaining movie, ada juga beberapa aspek filem ni yang ada kekurangan, seperti dia punya storytelling dan juga lack of originality. Idea dia still lagi tak fresh. Idea dia sama. Tapi overall memang tetap entertaining lah. Okay guys, tu tadi aku punya movie review untuk filem Final Destination Bloodline.
Kalau korang suka aku punya video ni, sila tekan butang like, share video ni dengan kawan-kawan korang, dan bagi mereka yang belum subscribe, sudi-sudilah untuk subscribe ke DJZ Channel. Sehingga kita berjumpa lagi di video review seterusnya. Assalamualaikum.